Berapa lama dah derita sakit? 15 tahun. 15 tahun Banyak tempat pergi semua Allah tak izinkan sembuh lagi. Tak apa. Selagi mana Belakang ni macam ada jarum. selagi mana Allah masih menangguhkan sesuatu ujian itu, Allah apa dosa kita angkat darjat dan beri pahala pada kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis syafi, bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa pada jasad ni? Tak nak? Mak bagi dia gila, mati. Biar dia mati, biar dia gila. Sakit hati aku dari dulu. Mati tak? Tak, Gila tak? tak. Tahan sikit Makcik, tahan. Pegang tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Berjuang paranormal di tengah malam sunyi, ku dengar panggilan rintihan jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Abang Wan datang membawa sinar terang dengan ketahui dan semua rasa takut hilang. Tak gentar, tak pernah goyah. Abang Wan melawan segala mara bahaya. Jin dan sihir bukanlah halangan. Dengan doa suci semua teratasi dengan tenang. Abang Wan paranormal, menolong yang lemah, mengusir segala jin yang nakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, takdir Allah hari ini kita ditemukanlah sama Hari Raya Aidilfitri pada yang menonton juga. Ini hari raya kelima, makcik emergency untuk datang pada Johor buat rawatan, jadi kita buka jugalah. Kalau ikut kita cuti lagi. Alhamdulillah ada kesempatan lah. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah redha dan dikabulkan segala hajat kita. Amin. Saya tanya serba sedikit lah. Maksudnya kita pertanyaan ni, kita diagnose pesakit. Saya banyak berpesan pada banyak masyarakat ni, supaya kita tak menilik sesuatu akan sesuatu lah. Gambar, nama dan sebagainya. Benda tu boleh jadi betul, boleh jadi penipuan, boleh jadi benda yang diada-adakan. Kalau kita diagnose oleh tanda-tanda, maka ianya jelas lah. Body ada gangguan, mesti akan ada tanda-tanda. Yang pertama dari sudut mimpi, makcik ada mimpi apa-apa tak? Yang selalu paling kerap sekali mimpi apa? Mimpi orang meninggal. Tempat kotor. Tempat kotor. Tempat tinggi. Rumah lama. Yang selalu pernah mimpi orang mati lah. Orang arwah-arwah yang dah meninggal lah. Selalu datang. Lepas tu, rumah lama pun kerap. Jadi kalau mimpi arwah yang telah meninggal, khususnya keluarga, mimpi rumah lama, mimpi menerima sesuatu, itu tanda-tanda kepada saka keturunan lah. Cuma, dan saya tak letakkan benda tu saka ke apa, melainkan ada sejarah yang pesakit sendiri tahu. Maksudnya memang kita tahu kecil-kecil, kita pernah nampak, kita pernah dengar pada keluarga kita sendiri. Maksudnya benda tu relate lah dengan apa yang kita dapat petanda tu. Kalau tak ada tanda-tanda, maka benda tu tak jelas lah. Cuma, sebagai pesakit, kita tak perlu tahu. Yang penting kita sembuh je. Banyak orang dia sibuk nak tahu siapa buat, lalas sampai kesudah tak sembuh-sembuh. Pasal pemikiran dia masih tak sembuh. So, kita nak sembuh bukan hanya fizikal, tetapi mental kita, jiwa kita juga kena sembuh lah. Subhanallah. Dari sudut lain, pernah kena tindih masa tidur tak? Nampak orang besar. Nampak orang besar lah. Bukan nampak mimpi. Mimpi orang besar tu, dia himpak ke? Mimpi orang lelaki berjanggut, pakai jubah putih. Tinggi sangat. Lebam-lebam paha betis ada tak? Ada sini, pernah sini, sini. Ada. Susah tidur malam? Susah tidur malam? Memang tak boleh tidur. Tak boleh tidur malam lah. Sakit belakang. Sakit belakang, berat bahu.
terlalu sakit belakang, muka gatal, rahim, badan terlalu bisa. Okay. Rahim rasa menyucuk-nyucuk. Nyucuk dekat rahim dan terlalu kencing saya. Okey. Dah berapa lama dah derita sakit? 15 tahun. 15 tahun Banyak tempat pergi semua Allah tak izinkan sembuh lagi. Tak apa. Selagi mana belakang ni macam ada jarum. Selagi mana Allah masih menangguhkan sesuatu ujian itu, Allah apa dosa kita angkat darjat dan beri pahala pada kita. Kita kena sangka baik je. Jangan kita cakap pula aku dah sembahyang ya Allah kenapa engkau tak sembuh-sembuhkan aku. Maka kita tak dapatlah 3 hadiah tadi. Rugi subhanallah. Tentang kerasukan pula memang kerap kerasukan. Memang setiap kali merasuk. Okey. Rawatannya merasuk. Kalau tak buat rawatan tak ada rasuk Tak, alhamdulillah. Tak. Alhamdulillah. Ya. Jadi kerasukan ni terjadi bila mana pesakit tu lemah emosi dan gagal kawal emosi. Dia bila sedih je kena rasuk, takut je kena rasuk, risau je kena rasuk. Sedih je kena rasuk. Maka selepas rawatan kawal elok-elok emosi untuk sembuh sepenuhnya. Kalau masih bermain dengan emosi, memang susah kita nak sembuh. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita dah dapat serba sedikit detail makcik. InsyaAllah. Kata Nabi SAW, 2 penyakit yang tak ada ubat. Yang pertama tua, yang kedua mati. Maka bila mana sakit yang kita alami itu bukan kerana benda tu, maka boleh sembuh. Pasti Allah akan sembuh. Cuma semua ikut kadar yang Allah tentukan bila kita nak sembuh. Kita manusia usaha sahaja. Allah yang memberikan penyakit dan hanya Allah mampu menyembuhkan penyakit. Perawat ni semua hanya buat kerja, buat rawatan melalui ilmu dan pengalaman. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang mutlak Allah lah. Kalau kita jumpa perawat, dia cakap, "Makcik rawat dengan saya confirm sembuh." Maka dia dah bertuhankan diri dia. Maka kita elakkanlah daripada percaya apa yang dia cakap. Subhanallah. Okay, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Suara pun jadi terkesan, jadi macam tersangkut suara. Suara Akak jadi boleh baca Fatihah, Wan. Ha. Akak tak boleh baca Fatihah dalam solat, tapi akak baca juga. Okay. Akak usaha juga. InsyaAllah. Kita kerjakan habis-habisan malam ni, insyaAllah. Okey, sekarang niat dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan usahaku Kau kabulkan segala hajat aku. Aku yakin Kau akan sembuhkan aku dalam hati. Dengan penuh kepasrahan, minta dekat Allah. Ya Allah, aku yakin usahaku akan Engkau kabulkan dan hari ini hari terakhir aku akan kena gangguan dan aku akan bebas. Lepas tu tutup mata zikir dengan kalimah Allah ataupun la ilaha illallah. Guna hati kita. Jangan guna mulut. Hidupkan hati kita dengan Allah. Buang dunia sekejap, yang ada hanya Allah dalam diri kita. Pasrahkan diri sungguh-sungguh. Berharap sepenuhnya hanya pada Allah. Ya Allah. Allah, Allah, Allah. Guna Ya hati. Allah, Kau kabulkan aku, ya Allah, kali ini. Sembuhkan aku, ya Allah. Minta kesembuhan, minta Allah bebas, minta Allah kabulkan hajat, minta Allah hentikan semuanya. Aku yakin ya Allah, aku akan sembuh. Aku yakin semuanya akan berakhir. Dah habis ni zikir. Kalau ada rasa sakit sangat bagi tahu saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Tak apa, cik, baring aja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahil 'aliyyil 'azim. Bismillahil ghafurus syakur. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi arkik min kulli syai'i yuzik min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yashfika. Bismillahi arkik. At-tahiyatul mubarakatuh salatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Kenapa kamu ganggu dia? Wahai bangsa jin. Ha? Hati aku sakit. Hati kau sakit. Habis dia sakit kau tak kira. Ha? Nai kamu akan binasa dengan izin Allah. Aku jiran dia je. Kamu akan binasa dengan ayat-ayat Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembah dan beribadah pada Allah. Kamu akan binasa hari ini dengan izin Allah. Inna dina 'indallahil Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Kamu datang dari mana? Dari jiran dia je. Jangan tuduh orang tak baik. Ya, tak jauh. Jiran dia. Kawan baik dia juga. Dia kenal baik. Sekarang macam mana? Keluar pada jasad dia? Anak. Tak nak? Mak bagi dia gila, mati. Biar dia mati, biar dia gila. Sakit hati aku dari dulu. Mati tak? Tak. Gila tak? Tak. Allah je yang Ini menentukan si bodoh ni segala. semayang tak habis-habis. Kita umat Islam memang kena semayang. Ngaji je kerja tak habis-habis. Baca. Tak habis-habis zikir. Apa ni? Tak, zikir. Aku tak kerti nak sebut. Habis-habis. Tak habis-habis hari-hari buat. Baca belakang sikit. Tak habis-habis. Sakit tu lah hati aku nak bagi mati. Tak boleh lah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقل ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله أكبر. Binasakan ya Allah, hancurkan ya Allah, musnahkan ya Allah jin-jin dan sihir yang ada dalam jasad ini ya Allah. Jadikan darah makcik ini ya Allah sebagai racun kepada jin-jin yang ada dalam tubuhnya ya Allah. Innama amruhu idza arada sya'an an yakula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحْسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين الله أكبر بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أركك من كل شيء يزك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركك يا الله 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 binasakan mereka semuanya ya Allah Allahu Akbar وقل جاء الحق وذهاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وذهاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وذهاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله أكبر sempitkan saluran jin ini ya Allah kunci jantung daripada mengepam ya Allah yang kuat hanya Allah yang menentukan hidup mati Allah yang menentukan waras ataupun gila Allah kamu tidak ada daya dan upaya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim bertaubat pada Allah masuk Islam pergi pada jasad ini boleh apa kamu sanggup mati? Dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma ji'tum bihi sih innallaha sayubtiluh 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 innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah, aku melaknatmu dengan laknat Allah, al'anuka bi la'natillah. Allahu akbar. فوقع الحق وبطال ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنما صنعوا كيد السحر ولا يفلح الساحر حيث أتاه اخرج على الله الله أكبر. Bismillahi Allahu Akbar. Belas tahun ni cik sakit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله ذات الله لا إله إلا الله سر الله لا إله إلا الله قدرة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Keluar semua dengan izin Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر. Bismillahi Allahu Akbar. Hancurkan ya Allah sarang-sarang jin, sihir-sihir yang masih ada dalam tubuh ini ya Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina 'indallahil Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Allahu akbar. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sedang tak sih? Istighfar, astaghfirullahalazim. Selimut dulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tamatkan Ya Allah, hancurkan Ya Allah, musnahkan Ya Allah
segala jin dan sihir ya Allah yang masih ada dalam tubuhku ya Allah, jiwaku ya Allah, emosiku ya Allah, kehidupanku ya Allah, keluargaku ya Allah. Jangan biarkan satu pun tertinggal ya Allah. Binasakan semuanya ya Allah. Tamatkan semuanya ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Bebaskanlah aku ya Allah. Sembuhkanlah aku ya Allah. Merdekakanlah aku ya Allah daripada dijajah lagi oleh bangsa-bangsa jin ya Allah. Berikanlah aku kesembuhan agar aku dapat beribadah sempurna kepadamu ya Allah. Izinkanlah ya Allah, izinkanlah ya Allah, izinkanlah ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, Dik tolong, Acik tolong naikkan ni. Tolong tegakkan dia. Alhamdulillah. Betul dulu apa yang patut, tak berbukakan topeng tu dulu. Di belakang tak nampak tau. Mat, ambil air satu. Ambil air satu kat sini. Ambil air satu kat sana, bawa sini. Dia tak boleh pause sangat pasal dia dah mula tarik nafas tu dalam keadaan yang agak bahaya. Dia letak je. Bagi minum air dulu. Selawat minum je. Jadi tentang dialog yang dia mengatakan itu dan ini tu kita jangan percaya. Kadang-kadang jin ni dia hanya manipulasi je untuk manusia ni putus silaturahim. Kata Nabi, barang siapa memutuskan silaturahim maka tidak akan masuk syurga. Jadi dia buat lagi tu putus silaturahim. Itu je. Pasal dia tak nak kita masuk syurga. Okay, relax. Dia kena cool je benda-benda macam ni. Kalau kita paksa dia nanti, okey, gosok dua-dua tangan. Okey, tekupkan ke muka dua-dua tangan. Selawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tarik nafas dalam. Macam tu. Okey, tarik nafas dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Okey, lepas kat mulut, cantik. Okey, sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tarik nafas dalam. Okey, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Okey, sekali lagi, kita niat dulu, ya Allah, mudah-mudahan dengan memakai minyak wangi kesukaan baginda Nabi SAW ini, ya Allah, jadikanlah sebab aku sembuh dan terhancur binasanya semua jin dan sihir yang masih ada dalam badan aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafas dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Okey. Okay, sekarang makcik rasa macam mana? Ringan. Rasa ringan. Cuma saya nak kena kedilkan lagi beberapa part ni. Belakang kaki. Belakang. Belakang dengan tapak kaki. Okey. Tapak awal duduk tepi dulu. Pakcik duduk tepi dulu. Tak apa. Saya tutup dulu. Stokin sampai terbuka, orang cakap. Cuma orang-orang yang tak faham ni, dia orang kena rasuk dia boleh gelap pula. Ya tepi ya. Ya tepi. Okey, sekejap kita kelirkan tapak kaki dulu. Tapak kaki ni kalau pijak rasa bisa. Ini badan sakit. Okey. Okey. Ni saya tekan ni, saya check point dulu Okey, sini ada 1 point. Okey. Dia sihir ni ilmu. Jin yang damping kita, dia akan melakukan sihir. Sihir mata kita nampak. Sihir pendengaran kita dengar. Sihir sakit. Sihir sakit ni, itu yang dia menyakiti tu. Setiap jin dia memiliki ilmu sihir. Sihir tu boleh aktif pasal jin tu yang aktifkan. Amin, kalau kita nak keluarkan, dua-dua kena keluar. Tak boleh keluar asing-asing
Sini sakit teruk kan? Okey. Dah saya clearkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahu akbar. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahu akbar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, keluarkan semua jin dan sihir yang masih tersisa dalam tubuh ini, ya Allah. Keluarkan segala racun, segala bisa yang ada tubuhnya, ya Allah. Izinkan, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau sakit gangguan, saya clear, saya tekan balik, makcik hilang rasa sakit, tu sakit gangguan. Ya. Kalau sakit tu saya clear tak hilang, memang sakit hospital lah. Sakit hospital, dua cara je. Satu, jaga makan. Yang kedua, boleh ambil akar kayu ke, daun-daun ke ataupun suplemen lah. Okay, kita cek balik. Hilang? Sikit ya. Kurang kan? Ya. Alhamdulillah. Tak sakit. Dia macam ni, bila benda 15 tahun, 20 tahun kita alami gangguan tu, jenis first asal dia satu ataupun sepasang. Dia beranak pinak dan dia merebak. Dia seperti barah yang memakan dalaman kita. Itu yang habis badan kita semua jadi sakit. Sini sikit lagi. Ya. Bismillah. Bismillah. Okay, saya pakai yang tajam Ya. Okey. Ada sikit. Sikit-sikit. Ya. Sini. Ya. Badan rasa ringan. Tadi dah ada rasa berdebar-debar tadi. Takut. Sekarang ada berdebar lagi tak? Tak ada. Alhamdulillah. Ada sikit lah tu. Okay, sini Ya. Bismillah. Allahumma salli. Rasa benda tercabut? Ya. Assalamualaikum. 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 Bismillah. Tak ada. Tak ada. Hilang. Mana hilang? Alhamdulillah. Sihir ni pula, kalau dalam bentuk menyakiti ni, dia umpama jarum ataupun duri yang melekat dekat daging kita. Itu sebab kita sakit tu menyucuk-cucuk. Bisa ya. Gitu. Ataupun dia bentuknya paku. Saya tak nampak lah. Sini saya umpamakan saja benda yang tajam, paku, jarum, duri. Dia umpama paku. Ada orang dia pijak lantai, dia rasa macam pijak paku. Sakit tu pula cenderung petang lepas asar. Siang tak sakit. Okey, kita nak clear belakang pula. Bismillah. Okey, tahan sikit Ya. Jadi ambil balik punya rida belakang. Okey, semua sakitlah belakang ni. Ya. Kita tekan ni maksudnya kita check dia punya point-point ni. Akbar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah. Tahan sikit. Okay, tenang. Kita tak pegang pun kulit dia. Kita tarik atas. Bismillah. Aku Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Ukhruj ya Allah. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Allahu Akbar. Kurang kat pinggang? Bismillah. Allah. Bismillah. Tahan sikit Aziz, tahan. Pegang tangan. Okay, kontrol nafas, relax. Kalau berusia ni, kalau kena rasuk, kita kena layan pelan-pelan. Dia kena heart attack nanti. Nak air lagi tak? Okay. Tenang, insyaAllah. Lagi sikit ni kan clear ni. Bila dah rasa ringan, rasa sakit tu dah mula hilang, maksudnya tempat tu clear. Ya? Al-Azim. Sekejap tunduk sikit kepala. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بليغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tahan sikit. Kita keluarkan semua kan. Kita jangan sikit-sikit, nanti susah nanti. Kena tahan sikit. Jadi kita tanyakan makcik macam mana dia rasa sakit bila benda ni nak lepas. Okay, relax. Okay, kontrol. Okay, tunduk sikit. Bismillah. Allahumma salli ala Allahumma salli. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang. Sekarang makcik rasa macam mana belakang badan? Ringan tak? Okey, saya cek balik Ya. Cuma support pegang tangan dia je. Pegang tangan dia, takut dia tombang lagi. Sini sakit lagi tak? Tak ada.
Selalu kat belikat ni sakit kan? Ni sakit lagi tak? Alhamdulillah. Bahu jadi berat. Kalau bahu berat tu bukannya ada jin duduk atas bahu. Dia masuk ikut liang roma, dia akan duduk pada joint dan juga pinggang, rahim dan seluruh badan kita yang penting-penting tu. Supaya kita nak ibadah tak sempurna, tak khusyuk. Dengan keluarga kita jadi dingin. Pasal sakit, orang sakit mesti beremosi kan? Sini sikit lagi tahan. Allah. Sikit lagi. Tak ada. Alhamdulillah. Satu lagi poin kejap. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Allah. وقل يا الحق وننزل الله. Okey lagi? Alhamdulillah. Relaxkan bahu. Relaxkan bahu. Okey. Tak ada. Rasa beza kan? Ya. Tujuan kita menekan ni untuk reflect rasa sakit yang dia alami sendiri. Maksudnya kalau ada perubahan dia rasa sendirilah. Tak ada dah. Alhamdulillah. Okey, perut sekejap. Okay, pegang ujung ni masuk dalam telekung, letak dekat ulu hati. Dekat ulu hati sini. Yang ada tulang lembut tu yang kita selalu rasa sengkak tu. Okey, situ. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahu akbar. La ilaha illallah. Sallallahu. La ilaha illallah. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Okey, tahan sikit Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم فإن تولوا فقل حسبي الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tahan sikit makcik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakit lagi tak? Tak ada. Sakit lagi? Okey, dah. Alhamdulillah.
Okey, sekarang makcik rasa macam mana? Selalu sakit kat sini. Oh, dekat bawah Kat rahim. Kat hari-hari Ya. Okey, makcik pegang ni, makcik letak Dekat mana kawasannya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahu ma fis samawati dzal ladzi yashfa'u ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bi syai'in sa'u kursiyyus samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء Ya Allah, binasakan Ya Allah, hancurkan Ya Allah sarang-sarang jin yang masih ada dalam rahimnya Ya Allah, dalam hari-harinya Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Allahu akbar. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kurang. Okey. Okey, boleh bangun. Naik bangunkan. Okay, relax dulu. Minum air sikit lagi minum air sikit lagi. Penat. Dia kena rasuk-rasuk macam ni penat. Dan lagi satu, bila benda tu nak berpisah pada diri kita, macam-macam rasa sakit dia. Ada yang rasa macam kulit dia nak dicabutkan pada daging dia. Makcik rasa macam mana? Rasa macam mana tadi? Ada rasa tak macam kulit kita disiat-siat? Okay. Bisa. Bisa sangat-sangat. Macam dia cabut keris tu. Macam belakang pada sakit. Kepala saya sini. Pada sakit. Alhamdulillah. Sekarang rasa macam mana? Rasa ringan. Tak sakit dah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita akan sambung untuk nanti. Bye.